10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagi ni kita nak berangkat ke Sabah, and inilah first time kita semua terbang ke Sabah as an alpha. Bukan antarabangsa. Antarabangsa? Kita pergi Sabah je. Oh, Sabah. Sabah bukan sana. Kalimantan. Jom. Sama. Kalimantan, Sabah sama. Sama. Awak ni. Kita kan lagi Pahang. Pahang. Jom Pahang. Okay, let's go. Apa ni? Kalau nampak benda-benda tersembunyi jangan tegur. Biar je. This is your pilot speaking for the flight deck. My name is Jan. The flight deck is our Cineverse officer CQ. Sekarang the cabin of Cine cabin crew Farus. dalam flight Air Asia. We're going to Sabah. Welcome aboard to See you guys in a bit. Araf. Harap, so today we going to Sabah. For information, now we Kita orang agaknya lambat sikit, body 30 tapi kita masuk lepas tengah. So ya, jumpa anda di Red Run benda nama tu. Jumpa anda di sana. Zang. Oi, kita dah sampai Sabah. Apa yang jaga tu bukan. Cari bang, bukan. Bentar ya. Itu. Jauh sikit aku punya bag. Kita dah ambil beg kita. Izzat dekat Sabah Saya ngantuk betul. Finally sampai ke hotel. Ya. Ya, baru boleh. Tak sama boy, ini tak sama. Kau diam bah. Kau faham ni lah. Hai. Okay. Boleh. Oh shit. Wow. Thank you so much Air Asia bagi kita tinggal tempat yang sangat selesa, so kita boleh perform dengan selesa. Rasanya malam ni adik-adik semua kenalah ikut ketampingan, ataupun nanti kalau apa-apa punishment suruh diorang pusing kat sini, roller break kat sini. Tak lah apa I cakap. Kita pun makin ada buat video. Wih. Dad. Hidup bagai mimpi. Wangi ke tak ni? Wangi. Saya bagi kan? Wangi. Okay, dah. Macam ni ke abang-abang kata takkan tinggalkan adik? Saya seorang je ni. Sorry, ada manager dengan Syami cameraman. So mana pergi yang lain? Ini semua abang ada. Nak kata abang dalam IC tak juga. Tak apalah. Saya sekarang ni sebab kita esok kita nak Air Asia Red Run. So saya ada beli ni, saya nak shave muka saya. Of course muka. Jom kita tengok apa lagi kita boleh dapat. BTN Skincare. Saya tengok face mask apa dia ada. Mana kata tu nampak tu. Kata sayang adik, apa benda punya abang lah. Kata sayang adik. Jap. Adik kata pergi tandas. Tiba-tiba je glow pula. Tak update No, pun. saya message. Tak, dia macam ni. Kau nak pergi ajak cameraman. Betul juga. Kau nak rekod apa macam ni? Kira konten kau je benda tadi. Tunjuk bukti aku play footage tadi. Well, Jangan masuk well, there's a snake in my boot. Okay. Dah. Wait, guys, ada tu. Hey gadis jelita, hatiku berdebar melihat wajahmu. Semua sebab Rizal lambat. Dia kata nak main tu main ni. Sempat. Sebab dia akan buat alternate hours. Okay. Boleh. Dia kalau tengok ada hafal tu dia buat. Kalau dah. Okay guys, malangnya kita tak sempat tengok dia perform. Tak kan, tadi last. Alright.
Asia ada. Asia. Asia. Yang run tu. Ya. Yang marathon tu. Oh, sekali lah kita. So hari ni tersempat, besok dia akan tarik kita. So kita ramai-ramai. Ui, aku nak buat ni ya. Ya, betul. Okey, kau buat benda tu. Dia main tu. Kau buat tu. Oh, boleh. Besok. Asyik dada. Bukan. I tak tahu difference between Indonesian accent dengan orang Sabah punya accent. So Jap, ini kalau kau nak masuk, kau masuk. Aku dah suruh kau ambil nombor telefon yang cameraman ni. Kau tak reti. Bila orang tanya kau tak ada girlfriend. Nak belajar tak? Dengar cakap Okey. On dah bagi green light tu buat je. Mesti have an hour. Mario. nak pergi tengok Philippine market semua kan. Ayah kata esok. Esok You wanted to come here. You the one who wanted to come. Sorry aku kalau ni lama sikit tau. Injalan. Joiki tengkai. Aku rasa ni betul lagi main sekarang ni. Tapi ada satu set weh. Mana? Dia ada satu set tu. Mana? Tak, yang satu set tu dia tak ni. Dia tak apa? Tak complete pun. Tapi boleh ni ya? Aku dah beli semua dah. Ya. Aku rasa kat rumah aku dah tengah main-main tu. Aku balik rumah. Mana aku tahu? Aku nak auto sebab aku tak nak cakap pum pum. Cakap tak pum pum. Boring lah tu. That's the whole point of the gun. No, I mean like I think this auto 300. Hey, got this jelita. Okay, tengok patung ni. Mata dia macam tengok kita. Okay, dia ikut. Dengar Okay, tengok. Okay, jalan sini. Jalan. Faham tak? Okay. dia hidup. Mata dia hidup. Mata dia hidup. Cuba tengok. Okay, tengok Kau tengok ni. Dia ikut kita. Wih, scary. Dia side eye ni. Lah. Wih, syirik. Ini syirik weh. Hidup ke patung? Tak. Ini kalau tak syirik Syikin. Tak. Mungkin Kalau ni tak, kot, Syakirin. Okay, so guys, hari ni kita nak interview dua orang budak. Where you now? Dek, tengok sana. Ronaldo atau Messi? Apa? So Ariel satu, Ariel kosong, saya satu. Thank you, terima kasih. Messi Okay, interview saya. Interview saya. Ronaldo atau Messi? Kelantan. Dalam kau? Okay, betul. Okay. Ronaldo atau Messi? Bukan kau saya. Kau malu lah macam ni lah buat anak keluar. Anak tak behave. Hey ladies, wanna get some ride with me? Huh? Let's get some fresh air with me, brother. Kau jap. Aku nak, okay, hari ni kita nak tukar kamera ni. So guys, hari ni kita kat mana? Kita dekat Imago. Sekarang jam pukul Menunjukkan 2.47. Maaf tak kerti nak fokus pakai kamera orang kan? Let's get some fresh air, mommy. Tapi so, boleh bagi tahu sikit kita sound check pukul berapa? Kenapa kita ada kat sini lagi? Okay, so kita boleh sound check pukul 4. Tapi sekarang ni kita ada dalam lebih kurang sejam lebih lah. So, sambil-sambil kita membunuh masa. So kita pergi jalan-jalan tu shopping. Okay. So tengok Sky pun tengah Sekejap ni. Mana ni, kau ni. Abang, abang rasa